Adik, lari adik. Huh? Jangan. Gila ya, dia pintar gitu cuy. Masyarakat. Memang dia masyarakat. Apa yang masyarakat? Kuik. Mun, laki ya. Mun ni comel lah. Mun. Dengan gangster. Tak ada. Doktor Butom. Kenapa? Dia manis. Ternyata kan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, ya bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Yap, kita akan melihat persembahan dari Roda dan juga Putih cuy. Kenapa saya memilih mereaksi pertama ya, Roda dan juga Putih? Karena saya nggak expect gitu cuy ya. Putih ternyata ada di peringkat yang keempat. Padahal secara ini kualitas Putih itu senior gitu cuy ya. Dan yang kedua, kenapa saya memilih untuk mereaksi Roda dahulu? Karena saya penasaran kenapa di persembahan final ini tuh mereka bisa down gitu cuy, bisa terkalahkan gitu cuy oleh kumpulan nanas gitu cuy ya. Itu aja sih alasannya untuk saya cuy. Ya walaupun nantinya kita akan mereaksi semuanya gitu cuy ya. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang pengen belanja shopping ada di kiri bawah video ini cuy ya, link Shopee. Kalian bisa cek, kalian bisa klik aja ya item yang saya simpan di dalam cuy. Kalian masuk ke Shopee Malaysia dan di situ kalian bisa belanja apa aja cuy ya. Nggak harus kalian beli yang ada di sini cuy. Kalian klik aja terus masuk di dalam, terus cari apa yang kalian ingin beli cuy ya. Setidaknya kalian bisa support channel ini dengan cara seperti itu aja cuy ya. Dan ya tanpa membuang masa cuy, pertama-tama kita akan mereaksi persembahan dari Putih dulu cuy. Oke, videonya disiap, langsung aja 3, 2, 1. Putih. Oke. Ini dua persembahan cuy ya, ada tamu jemputan juga. Tutup dengan satu yang menggembirakan lah. Tak kisahlah kemenangan ke ataupun persembahan yang menarik ke, itu yang main point kita lah. Okey, macam kecaman tu macam saya dah biasa. Macam dia orang mungkin kekok. So jawab. Aku dah biasa. Dah biasa? Aku dah boleh buat sebab aku dah biasa dah. Atai mungkin Atai tak pernah lah. Saya menyesal masuk sini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak Astro, semua yang terlibat dalam musical Lawak Superstar musim yang kelima ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada salah dan silap daripada kami, daripada kumpulan kami, kami mohon maaf semaaf-maafnya. Penyokong-penyokong, terima kasih kerana memberi ruang kepada kami untuk bersama memahami apa kerja yang kita buat, dan ini pengakhirannya. Oke, pengakhiran. Kami lah kumpulan Putih. Manapun Putih. Pertama ada tamu jemputan dulu kah? Dengar, oh jeritan halkomku, Asik. memaki-maki, memanggil-manggil namamu. Kelihatan sih mental ya, pengalaman dari Abang Ali cuy. Hari rasa sekian, hatiku Nggak ada nervous sama sekali. ku pandang kiri, ku pandang kanan, jika tiada. Aku dah sesat dekat pulau ni. Oh, sesat dekat pulau pun ramai yang tengok. Tolong! Au.
Astaga, botak lagi ya. Setiap final itu pasti. Benar nggak? Wow. Besarnya gamat. Hei. Ha? Saya bukan gamat lah. Habis tu? Comel-comel ni duyung. Susah jumpa macam ni. Oh, ini kalau aku tangkap bungkus elok-elok masuk kek kuning tu. Oi, ada apa-apa? Tolong. Duyung-duyung berkejaran, angin malam, sunyi dan sepi. Mana tinggal? Emang botak semua, Pak? jadi duyung juga. Duyungnya beda ini, cuy. Gelap. Oke. Hadi. Oh, tadi apa? The real Upin Ipin, cuy. Oh. Tadi jumpa gamat tu, besarnya kupang. Ada manusia. Daripada belakang macam telur pindang tu. Ada manusia. Adik, lari adik. Ha? Jangan. Gila ya, dia pintar gitu, cuy. Orang baik. Adik, Susah lah itu, susah ya. Aku orang baik. Wish. Susah adik. Jago dance ya. Abang gini. Bukan. Apa hal tu? Sakit. Susah jumpa duyung pattern macam ni. Kak, sebenarnya aku ni tersesat dekat sini. Macam mana bisa sesat? Aku nak panggil apa? Kau ada nama tak? Ada lah. Macam kau siapa nama? Macam saya Siakap Steel. Siakap Steel? Siakap Steel. Macam kau? Macam kau? Saya Tomo. Apa? Tak gini nak. Aku tersesat ni. Macam mana boleh tersesat? Tak tahulah. Aku sebenarnya snorkeling. Kenapa harus Tomo? Selam-selam tahu-tahu dah sampai final. Iya. Manusia bongkok. Korang ni ada apa-apa pertandingan tak bersama? Nasib baik tau. Masa abang datang kat sini, ini pula private tau. Private? Ya, nasib baik kami pakai macam ni. Ya ke? Habis selalu? Biasa tak pakai apa-apa. Boleh rasa. Sekejap. Korang ni ada pertandingan sama ke apa ke? Kita ni adik-beradik. Adik-beradik. Tapi tak sama. Satu bapak, lain mak. Bapak kami meninggal 3. Itu tak cerita. Lain mak. Macam kau ni pattern macam ni mak apa? Mak saya beluk elektrik. Beluk elektrik? Apa? Macam kau ni aku percayalah. Beli elektrik apa? Aku percayalah duyung. Kak yang macam ni. Ni mak apa ni? Mak saya tak sama dengan mak dia. Mak saya Ratu Cantik. Ratu Cantik? Mak kau apa? Linta. Tak kena langsung lah. Adik, jomlah kita balik dah lari. Tak payah. Mau lagi. Alun adik. Tak payah. Ni kita. Umak. Alah, susah jumpa macam ni. Nak aku nak tanya, korang adik-beradik. Tapi macam ni kan, macam ni. Kau tepi sikit. Macam ni, aku biasa tengok duyung. Kalau macam duyung ni macam mana? Macam saya main kat area pulau-pulau. Pulau-pulau. Bila sunset turun, sunburn. Tapi yang ini yang payah jumpa. Dia dulu tak macam ni. Dia tak macam ni. Jadi dia bekas hero remaja. Oh, ya ke? Cuma ada masalah sikit ada jadi kes hari tu. Ada kes? Cerita. Kena cerita ke? Cerita je. Air ni. Tak apa, benda dah lama simpan. Benda pun dah final, cerita je. Macam mana? Okey, benda ni punchline tau. Kalau kena outstanding lah. Okey. Apa dia macam Benda mana? ni berlaku dekat Kuala Terengganu. Okey. Masa tu musim candak sotong. Sotong pergi, saya pergi. Sotong pergi, saya pergi. Okey. Sotong pergi, saya pergi. Time pergi tu dia tembak dakwah. Boom. Lepas tu? Lepas tu jadilah. Okey, tak apalah. Saya nggak mengerti sih punchline-nya aku pelik tau. apa Macam gitu, korang cuy. dekat Berenang kan? Dia semprot Dekat dasar ke tinta? dekat atas? Saya dekat dasar belah kerak bumi kami. Cuma kami dekat bawah tu anak raja. Oh, kau anak raja. Raja. Macam kau? Anak ahli sihir.
Tak apa, dah. Tak apalah, abang rasa abang pun dah minta tolong tadi. Abang rasa kapal abang kejap lagi dah nak sampai dah tu. Rasanya kapal abang dah sampai dah tempat. Apasal dia terajak tu? Laju je bang Tak apa, dia reverse tu, Tu. Di reverse. Ada bunyinya ya. Bukan. Tapi tak apa tau. Ada nanti kalau boleh, kalau abang datang sini, abang nak jumpa korang lagi tau. Alright, jangan lupa tau. Balik hati-hati. Baik, bang. Baiklah kita balik. Alright. Betul je botak kau ya. Okey, kita jumpa lagi tau. Bye-bye. Kurang banget ya. Entah karena kehabisan ide atau gimana gitu ya. Aku sesat berjumpa pula kau. Seekor dudung. Kapal landing, ada rezeki jumpa lagi satu hari nanti. Tak mustahil menjaga kasih tak mama dan nenek. Nanti kita jumpa lagi. Oke. Mungkin karena ini 2 persembahan kali cuy. Jadi nggak dapat sih. Macam mana nak turun ni? Aduh, gabutan laut ni. Punchline-nya banyak banget yang saya nggak ini cuy. Siapa berkorban rambut guys untuk final? Bayangkanlah kalau Kimbap yang buat begini. Kau sana. Baik. Bella, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Putih. Okay. Wish, cantiknya Kak Bella saya cuy. tak nampak duyung, tapi saya nampak Upi Ipin. Okey, jom. Okey, sebenarnya Bella nampak semua peserta sangat menyerlah malam ni. Nampak effort korang. Walaupun opening tu memang agak panjang, tapi bila dengar Ali menyanyi, rupanya dia boleh menyanyi, guys. Iya sih. Pengalaman sih. Lepas ni mungkin dah boleh jangan jadi pelawak, jadi penyanyi. Nak berduet dengan Ali ke? Boleh. Okey. Bella tetap appreciate sebab macam mana korang bermain dengan semua prop yang ada. Korang gunakan betul-betul. And Bella nampak effort masing-masing. Semua menyerlah, tak ada yang tenggelam. Bella just nak wish all the best. Okay, kalau nak wish all the best, takkan tak ada star Bella. 1 star season. So, saya nak kena pasti balik ni. Awak watak apa? Duyung. Duyung. Oh, ini macam anjing laut. Pergerakan dia tu. Anjing. Saya banyak tengok National Baru Geographic. terlepas pada Korea. Baik, ada star, tak ada star? Ada. 2 star. Panel bagaimana? 3 star. Panil nggak mau ngomong cuy. 3 Putih juara dan kemudian segera ke keempat. Di mana penyokong? Nantilah ya kita komen ya. Untuk persembahan pertama, aduh. So dengan Atul ni first time nak bekerjasama dengan dia. Dan untuk cari kita chemistry tu, awal tu nampak macam goyah sikit. Sebab dia agak segan sikit nak masuk permainan dengan kita. Dan Iya tapi kan, minggu karena ketiga, senior minggu kan. keempat tu, Termasuk senior Putih ni Susah cuy. juga. Bukan susah macam mana, yalah. Orang baru kita nak dapatkan chemistry tu agak susah juga. Kalau tanya kerjasama antara abang dengan Mamat ni, sebenarnya pada awal susah. Sebab diorang tak ada training. Duduk, minum, makan. Kita macam macam ni. Okey, dah jom balik. Lepas tu dah jadi okey, dah biasa. Walaupun tak training. Kalau nak cakap kat diorang, tak ada benda lain lah. Memang nak ucapkan ribuan Begitu ya kalau nongkrong sama senior-senior gitu cuy. Terima kasih banyak-banyak kerana join kita. Kepada Ali, terima kasih banyak-banyak selama perjuangan kita. Saya tahu Ali banyak buat cerita, memberi tunjuk ajar. Ali tu legend, apa namanya, leader sih. Dalam di sudut hati aku nak hantar aku sayang. Saya harap Mamat, Atoy, dia dapat bagi kerjasama yang baik. Sebab tahun depan kita tak tahu kita bersama lagi atau tidak. At least kita habiskan dengan satu kenangan yang terindah. Betul. So untuk korang, jangan lupa saksikan persembahan kami selepas ini. Di minggu final, Musikal Awak Superstar musim yang kelima. Putih. Ada tamu jemputan kan ini? Setahu saya kalau final tuh selalu ada cuy. Saya pikir tadi di awal ada. Goyang mic-nya. Termenung duduk seorang diri. Setiap malam minum di kedai kopi. Masanya kini sudah berbini. Malam Jumaat kini tak ada hobi.
Ada hobi. Kalau macam tu, ayah akan turunkan segala ilmu sebagai seorang lelaki pada engkau. Ilmu apa tu? Kau dengar ni, Hobi budak-budak. Asyik. Hobinya paling ceper. Masuk ke hutan, bertemu dengan tapir. Saya suka sih kalau tema-tema seperti ini, cuy ya. Melayu banget. Asik. Kat Jawa yang Ali Cafe. Ini kau nak nikah tau, mesti semangat. Takut ayah. Kalau takut bercerai. Aku nak kahwin dah suatu. Assalamualaikum. Itu dia. Lagi-lagi karakter ini muncul, cuy. Waalaikumsalam. Kejap, lengah. Lambat kau jalan. Wah, ini menarik nih, ada karakter sendirinya, cuy. Siapa lagi nih? Siapa? Ada kambingnya. Baju dah okey, mukanya menakutkan. Ayolah kita dipersilakan. Lama betul tak jumpa dengan kau ni. Lama. Abu. Oh iya, Abu. Kau tengok muka dah macam dah boleh tempah batu nisan. Alhamdulillah kita dah berbesan. Dia main pantun-pantun lagi kan? Oh, jual tadi. Beli. Isak putus. Enggak berat. Alhamdulillah dapat menantu sah. Ni nak tanya. Datang ni tak bawa cincin. Cincin. Oh ya. Simple banget. Kalau dah ada cincin, mas kahwin tak bawa ke? Bagi. Mas kahwin. Anak kambing. Ambil. Enggak ada pantun lain, Kak. Abu, kita dah nak nikah. Mana Tok Kadi? Tok Kadi? Sekejap. Sabar. Pasti tamu jemputan ini. Lambat kau punya kunci tu. Sekejap. Halo, Tok Kadi. Lokasi saya ni kat rumah. Tok Haji, masuk. Sabar tau. Siapa tamu jemputannya, cuy? Buh! Cheap man! Apa hal tu? Apa dia buat? Apa dia buat? Dia sihir siapa ni? Dalam ramah-ramah dia ada kan? Asik. Ini legend sih ini. Ini Tok Kadi. Menakutkan Tok Kadi ni. Bukan. Jadi anjing. Sini. Tok Kadi. Dia salam kita pula. Dia cium tangan. Patut kita cium dia. Saya suka banget sih ini. Karakter. Kau cakap betul-betul. Kejap. Tok Kadi. Legend sih. Anak-anak nikah. Pantun. Masyarakat. Memang dia masyarakat. Apa yang masyarakat? Kuik. Oi, lama. Buku pantun ni lama. Buah kelapa banyak terburu. Asik. Dibeli tempurung untuk buat unggul. Okey. Lama tu. Burung memang tetap burung. Malam dia tidur, siang dia bangun. Asik. Tok Kadi. Kalau dia tak bangun, Tok Kadi. Kalau dia tak bangun. Ya. Kalau dia tak bangun, goyang dek, goyang. Goyang. Apa? Ni, Tok Kadi. Ini mana? Goyang dek. Dia nak kahwin. Kau boleh berhenti guna kunci tu tak? Lambat dia dah cakap. Lambat dah. Dia nak kahwin. Ada apa-apa tak nak bagi tahu raja? Ini anak saya. Saya. Semangat tau, semangat. Saya Tok Kadi. Ini, kau sini. Dah.
Oh, 1 jam show ni dia buat. Dah yakin untuk menjadi ahli syurga? Dah. Dah yakin untuk menjadi ahli syurga? Dah. Dah yakin cantik. Si cantik. Kejap. Kejap. Apa hal? Wah, bawa bang sendiri ni. Hello? Ya. Boleh cakap dengan mufti-mufti dalam dunia? Asik. Saya nak tahu keputusan. Tolong sambung ke perpuluhan 2, perpuluhan 3, perpuluhan titik. Sah. Hei, Abu. Sah. Kau sekejap. Anak aku ni nak nikah kau. Ni tok dari mana kau bawa ni? Sekejap. Ada yang bercerai anak aku dikarang. Sabar. Jangan marah. Macam ni lah Tok Kadi. Ada kata saya kahwin nanti, bini tak takut saya. Apa saya kena buat? Dalam dunia ni, kau takut bini. Separuh dalam dunia ni takut bini. Separuh dunia? Ya, termasuk Mesir dan... Oh, Tok Kadi. Tok Kadi, saya rasa tak payah cakap kuat. Elok berbisik je dengan dia. Elok pun. Astagfirullah. Tadi ada nak cakap apa-apa lagi tak? Sebenarnya. Apa hal ni? Sudah. Hei! Dia cakap dengan semut ke apa tu? Apa dia cakap? Ilmu dia tinggi. Ilmu ni ada atas hawan ni. Ini ada atas. Tok Kadi, hari ni anak saya nak nikah tau. Saya rasa elok kita nikahkan cepat. Betul. Dia nikah sekarang sebelum kiamat. Sebelum kiamat. Sekarang. Sudah. Oh, macam tu jadi hai. Aku nikahkan di kau dengan sipulan-sipulan, dengan sipul-sipulan, dengan sipul-sipulan sah tunai. Dia yang sah. Dia kira sah tu, dia sah. Ya. Dia bisik lagi dah. Apa hal tu? Hei, Abu, apa lagi ni? Dia cakap. Dia cakap apa, Bu? Kau cakap dengan aku. Dia cakap dah ada halang dah datang sini. Takkan tak ada duit. Gitu. Faham. Hasilkan. Okey, saya nak tanya Astaga, Cimana, ya Allah. Apa hal jauh? Dah sah ke belum tadi tu? Dah sah. Siapa yang sah kan? Dia call lagi. Dia cakap sah. Sah. Dia cakap sah. Macam tu je. Apa yang sah? Okeylah, Bu. Kata tak apalah, Bu. Ini nggak bisa dia kalau ada di acara-acara apa namanya kompetisi seperti ini, Cik Man ini cuy. Ini cocok ya memang di acara-acara kayak sepatu reunian gitu cuy ya. Tapi sepatu reunian juga ada batasannya gitu. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya kita dah sah, kita dah berbesan, Bu. Betul. Ada rezeki nanti kita jumpa lagi, Bu. Gila sih. Ayo semua, jalan. Kalau sudah cinta, Gila semua tenggelam cuy gara-gara Cik Man. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Wah, sumpah pening kepalaku cuy. Cik Man. Legend sih ini karakternya. Asik. Asik. Kalau sudah cinta. Masih dipakai tuh prop seperti itu cuy. Kenapa sih harus pakai jatuh-jatuh terus gitu ya? Kita bagi komen macam gini je lah. Ampun ya Allah Akbar. Gila, saya tertawa Cik Man ini cuy. Aduh. Dah. Kak Ceman. Gila ya. Itu namanya berkarakter cuy. Saya dulu. Ya. Tak ada siapa-siapa pensan malam ni kan? Tak ada. Tak ada main pensan. Okey, jangan tanya tu je.
Okey, Putih, awak berusaha mengeluarkan semua peluru-peluru untuk pusingan yang Iya sih, udah berusaha banget cuy. Ada juga yang miss. Tapi yang paling saya hargai ialah kumpulan ketiga-tiga awak ni. Ya, Abang Daniel ada memberikan juga effort cuy. yang Wah, sangat aduh sayang luar banget ya biasa Abang Daniel. Untuk mengimbangkan dan untuk bawa Cik Man dalam perbualan awak. Memang banyak daripada dialog Cik Man yang sangat memeranjatkan awak, saya nampak. Ya. Dan benda itu menjadikan itu sebagai satu bahan yang memeranjatkan dia juga melucukan. Okey? Dan Atoy, awak pertama kali saya lihat awak adalah antara potensi untuk jadi pelawak dekat negara kita lah, Atoy. Betul sih, dari muka, walaupun awak masuk gags secara tu. mengejut, tak sia-sia bagi saya. Dan semoga dalam pertandingan musical lawak kali ini, kita nampak macam-macam genre ada lawak. Dan Putih tetap dengan genre yang dia pegang itu, slapstick dia kan. Dan saya rasa ini dia yang memang dominan menyebabkan slapstick awak itu, cuy. berdiri berbeza daripada kumpulan yang lain. Okey, untuk itu terimalah. 1 star daripada Baguan Kapela, 2 star Zizan, 3 star. Gila sih. Oke, kita bicara persembahan pertama dengan persembahan kedua. Saya lebih suka persembahan kedua sih. Nggak tahu, mungkin karena ada tamu jemputannya, dan nggak tahu ya. Saya tuh kalau lihat Cik Man gitu cuy, nggak berhenti tertawa cuy. Nggak tahu kenapa ya. Dia punya ciri khas sendiri yang memang kena dengan saya cuy. Dia jarang ngomong ya. Dia pakai kata-kata yang diulang-ulang tadi. Itu udah lucu banget buat saya cuy. Ya namanya selera mungkin beda-beda cuy ya. Tapi nggak tahu, saya suka aja gitu cuy ya. Makanya gue bilang tadi persembahan kedua itu bagus gitu cuy. Cuman dia mengambil entah lawakan yang di minggu keberapa karakter ini muncul lagi cuy. Apa namanya nih? Abu kambing kan namanya cuy. Pokoknya abu itulah ya. Cuman minggu yang lalu itu atau beberapa minggu yang lalu itu dia tamu jemputannya yang perempuan. Nah sekarang Cik Man cuy. Gila sih, gila. Cuman yang di persembahan pertama aja sih yang menurut saya kurang agak boring gitu cuy ya. Ya mungkin karena itu cuy ya. Ini kan kepepet banget gitu cuy ya. Kembali lagi masa. Dua persembahan itu memang kalau nggak siap benar-benar cerita kalah di masa gitu cuy ya. Oke, tanpa membuang masa, langsung aja kita lihat persembahan dari Roda cuy. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Roda. Penasaran gimana dengan Roda ini cuy? Tamu jemputannya juga nih, wah pasti istimewa nih. Oke, Bet. Kau gimana? Segmennya tetap sama dan cabarannya berbeza-beza setiap minggu. Kadang-kadang kita ada masa yang kita start. Cuma kena bila final ni orang kata dia kena ni lah kan. More extra. Tahun ni saya mengambil keputusan untuk cuba dengan dua orang yang saya rapat di luar, dan hasilnya seperti ini saya rasa sangat berbaloi untuk saya memberanikan diri lah. Tapi sekarang ni bila dah sampai ke saat ini saya rasa memang macam setan betul perangai. Kau ni kenapa ni? Terima kasih kepada emang semua humoris ya. Menjayakan Musical Lawak Superstar 5. So terima kasih kepada tim-tim produksi, juri-juri, Syah and the team, digital. Jangan lupa untuk terus menyokong Roda. Sekarang di atas, sekarang di bawah. Bersyukur saja. Oke, kita lihat persembahannya gimana cuy. Sahabat ni dia macam bintang. Asik. Tak selalu nampak tapi dia selalu ada. Oh, Langkawi ceritanya. Bulan dan bintang bersinar berkelipatan dan menjadi keindahan. Asik, harmonis banget sih. Orang lain semua datang tempat ni, semua nak melancong. Betul. Tapi kita balik ni lah kampung tempat kita membesar. Betul. Masya Allah. Ingat tak masa kecil-kecil kan? Kita selalu borak-borak kan? Sekarang ni korang kerja apa? Masa kita kecil dulu, kita pernah cakap pasal cita-cita, ingatkah? Cerita yang mana Oke. Wah, ini nih bekerja dengan masa ini. Menjadi budak.
Astaga. Cepatlah. Sedap kan makan ni? Sedap. Sedap sangat. Sedap. Nak sikit. Kenapa pakai banyak sangat tu? Betul ke nak? Astaga. Ini es krim apa? Itu es krim durian Belanda. Asal rasa cendol basi. Alah. Nakiu dah besar nanti nak jadi apa? Saya dah besar nak jadi peguam. Oh, peguam. Awak? Saya nak jadi macam atuk saya, nak jadi polis. Awak apa? Saya nak jadi penjenayah. Penjenayah. Apa pula? Nanti awak ada kerja, awak tangkap saya, dia bela saya. Okey, keren. Wah, kerja keras ini. Kembali. Guys. Live loh. Lakukan ini tuh live. Aduh, susah cuy. Itulah kan kehidupan. Aku dah kata jangan letak banyak sangat. Tapi kan aku nak tanya korang. Korang dah kahwin belum? Cerita pasal kahwin dekat sekolah dulu. Dia ni paling playboy tau. Apa aku pula? Apa cerita tu awek kau Moon? Moon mana? Ya, kembali lagi menghayal lagi. Kembali lagi. Gila sih ini. Wah, ini kerja keras sih. Moon, lagi you. Moon ni comel lah. Moon, kau mesti bijak kan, luas ya? Moon, nak you nak tekat sikit ni Moon. Adik Maimun, dia nak tanya Asik. apa? Kenapa Maimun? Kenapa saya? Muka macam timun, itu memang biasa. Sudah, kenapa lah pula? Aku dah loyal. Dengkinya dia, kau jangan nak mengata. Ya. Asik. Kompak banget ya. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang gitu ya persembahan. Ya kembali. Salah posisi. Tapi itulah orang kata cinta masa sekolah, cinta monyet. Struggle kan dekat final ni. Tapi itulah, aku nak tanya, lepas kau bercinta tu okey ke? Perempuan, apa okeynya? Lepas tu kantor dengan mak aku. Mak aku marah, aku teruk-teruk. Aku tak tahu siapa yang reportkan mak aku tu. Mak kau cakap apa? Mak aku cakap apa? Pergi lagi. Benar-benar ya. Wah, ini sih asli, ini persembahan sih. Mana tudung mak ni? Mak dah kata, mak hantar kau pergi sekolah, belajar. Kau sibuk nak bercerita. Mak kalau nak marah saya, mak marah je lah saya. Kenapa kawan saya pula yang terlibat ni? Saya yang report dekat mak awak. Kau memang kawan tak guna tu tak? Kau? Sudah. Kalau dia tak report, mak tak tahu kamu buat apa kat sekolah. Siapa namanya nak? Alexander. Alexander. Ni, ingat. Fokus belajar, fokus SPM. Baik, Mak. Okey, kembali lagi. Gila, itu kerja kerasnya ni, Cik. Gara-gara menghayal ini. Iya. Kau tak mengah ke? Penat. Asli penat kan, sih. Korang perasan tak? Muka Maimun macam muka dia. Tapi kenapa muka mak aku macam muka kau? Kan kita bertiga je kumpulan ni. Kau nak siapa jadi mak? Lepas tu, ingat tak masa dulu kita kecil-kecil, dia tinggalkan kita tau. Sekarang kau kerja apa kau tak tahu aku kerja apa? Mana tahu. Yalah, lepas SPM aku ikut mak bapak aku pindah KL. Aku kerja kat sana lah. Yalah, kerja apa kau nak tahu? Iya, kembali lagi. Gila sih. Wes, lagunya cuy. Wih. Baju itu. Gila, merinding gue cuy. Video klipnya. Gila. Suara sama, muka masih. Gila sih ya.
Pakai jantung segala. Tapi kau perasan tak? Aku rasa video klip aku dulu tak macam tu. Belakang aku. Fazli mana? Fazli? Aduh. Jangan buka betul-betul. Jangan buka betul-betul. Dah. Okey, sekarang ni aku nak cakap benda ni penting sangat. Apa dia? Apa-apa pun terjadi, ingat. Kita kena sahabat sampai akhir hayat. Nah, pesan moralnya dapat. Tapi itu semua tinggal kenangan. Aku rindu korang. Yelah, kami nak tanya. Takkan kami je mati, kau tak mati? Ha? Balik-balik kami je yang mati. Habis tu, aku daripada minggu lepas sampai minggu ni mati. Ha? Aku bergurau je lah. Aku bergurau. Okay. Kalau bergurau, kenapa flashback kubur? Ha? Tak adalah. Okey, tapi kali ini betul. Korang kena janji dengan aku. Janji apa lagi? Weh, langsung inget apa namanya? Jozan cuy. Kau dan aku sahabat untuk selama. Ya, kena sih dengan wish. Apa ni? Gila sih. Ini persembahannya keren loh. Bagaimana dengan persembahan Roda? Be, Abang Season. Wish, Abang Jeb. Abang Jeb, Abang Sueb. Kumpulan arwah ni dulu pernah perform dekat MLS 5. Sekarang ni kumpulan arwah ni dah tak tahu dekat mana. Kumpulan arwah ni... Belum. Kami tak arwah. Tadi. Saya juga kaget kok arwah. Dia teringat pasti ini, cuy. Masa-masa itu. Bukan senang, guys. Nak final ni bukan senang. Oh my God. It's crazy, guys. Okay, sekali kita bukan untuk Roda. Come on. Abang Suaib, Abang Mamat. Roda. Okey, kita tenang. Jangan roda-roda saja undi, okey? Undi, betul. Jangan tak undi, okey? Okey, Roda, this is crazy. Ini show korang paling best sepanjang show. Dan paling capek. Kalau dalam teater, ini show yang perfect. Korang mainkan dengan prop, dengan dialog, dengan lakonan, dengan vokal yang bagus. I love it. Lepas tu korang main tribute to the best. Tribute scenario, tribute Boboy kan. Lepas tu lagu Sahabat tu memang mengenangkan saya dengan Johan. That's crazy. Come on lah, comeback lah. Aduh. Cukup cerita ni. Asam, garam semua cukup. Kelakar cukup. Dialog, lakonan, mimik muka, semua benda. Selamba dia memang best. Kalau tak ada kumpulan lain, saya rasa anda dah juara. Kalau nak bagi juara, takkan tak ada star untuk Roda Zizan. This is for you. 1 star, Bella bagaimana? 2 star, Panel. Ya. Roda, setiap minggu saya menanti-nantikan persembahan awak. Betul. Setiap minggu. Betul. Ini minggu terakhir, saya tak tahu. Minggu depan saya tak ada lagi Roda yang akan saya tonton. Saya akan merindui awak. Okay? Definitely. 3 star untuk Roda. Jika anda inginkan Roda jadi juara mereka undang, saya gunakan keempat.com. Saya tunjukkan awak superstar tos. Nah ini kayaknya sindiran sih yang seperti ini. Janganlah sehabis siapapun juara, name juara siapa. Ini peserta ini 4 besar ini harusnya itu dibikinkan show sendiri gitu cuy ya.
Ya supaya kita yang kangen dengan persembahan-persembahan mereka itu bisa tengok gitu cuy ya. Tapi ya entahlah. Wah gila sih. Jadi sedih, lucu, campur udah. Saja QR code yang tertera di kaca TV Anda. Oke, persembahan yang kedua. Kumpulan Roda. Saya tak salah tuan. Dalam hal ini mereka yang bersalah. Sejujurnya, saya sangat-sangat suka yang kita orang buat Muhabbatin lah. Ya betul, Hindustan. itu. Minggu kedua, yang Hindustan Muhabbatin. Tapi mereka tak tahu. Sebenarnya benda tu adalah plan daripada Fad. Hasilnya dia nampak dapat 3 standing ovation dan dapat Ternyata jadi Bang Ustaz, Fad. Minggu tu. Tapi paling Genius masterpiece memang, ya Fad jadi Ustaz Abid Liu. Untuk saya masterpiece saya letak 2 lah. Muhabbatin dengan Salji. Salji ya. Untuk Nakyu, Brad, Awesome, committed, humble. Untuk Fad, genius dan natural. power and Genius, emang genius sih Abang Fad ya. Gila dan kelakar. Genius dan Udah bisa buat film sih Abang Fad sebenarnya cuy, penulis gitu ya, skenario. Di Roda dan mendoakan kami. Dan jom kita saksikan persembahan daripada kami. Roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Bersyukur seadanya. Tolong! 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 Kat mana baby ada, Pak? Tolonglah, baby! Aku dah jumpa dia. Dia parodi film lagi kah? Wes. Polis Evo 2. Benar nggak? Nama bola. Angkat Sani, tolong baby. Baby takut. Bergantung. Sebelum kau tolong dia, kau tolong aku dulu. Alamak, baby. Turunkan dulu. Allahu Akbar. Sebelum kau tolong dia. Cepatlah masuk jalan ni. Allahu Akbar. Cepat guys, budak ni guys. Takut. Sekarang ni kau diamkan dia dulu. Baby takut. Baby takut. Acap puakmu ni. Mu buat apa jadi gini? Tadi ada orang cakap dia nak belanja baby lollipop. Lepas tu dia colek baby. Lepas tu tahu-tahu baby ada kat lokasi sekarang ni gudang. Nanti kalau berlakon nggak dipertanyakan lagi ya. Baby Shark. Kau ni bagi diam budak pun tak pandai Sani. Sebab itulah kau tak kahwin-kahwin lagi. Oh. Langsung curi berubah. Aku tak cakap kan, kau yang cakap. Hei, sekarang ni ada bom ni. Ada 2 kabel, merah atau biru. Kita potong warna merah. Aku rasa biru. Merah. Mu ni kerja solo. Mu tak nak ikut cakap aku. Biru. Merah. Akal. Dari tadi Acik bertekak yang merah, yang biru. Asik. Yang mana? Merah atau biru? Ais. Merah atau biru? Berkali ku kata padamu, jangan kau risau ini kebakarannya. Habis macam mana? Siapa tamu jemputannya nih cuy? Kai, tengok aku Kai. Kai, mu letak ego tepi. Mu boleh buat ke tak boleh buat? Ku rasa boleh. Betul, ini Polis Evo sih ini. Apa Polis Evo ya? 2. Ku rasakan boleh. Okey, boleh tak boleh? Tak boleh. Aku cakap dah, mu memang tak guna. Ujung-ujungnya aku dah bawa boleh. Siapa? Bakar bom. Oke, nah ini dia. Superstar is back. Siapa nih cuy? The black is back. ஒரு வாட்டி சொன்னா 100 வாட்டி சொல்ற மாதிரி. Saitia. Hey, kenapa break dekat sini? Kenapa tak break dekat sana? Saya nggak tahu cuy. Saya break lah. Tadi tekan dia pergi juga.
Tolong. Okey. Uncle, Haji nak tanya ni Uncle. Apa dia? Kaki Uncle tu kena bom ke? Ya memang pun. Dulu saya kasih bom, kasih padam. Depan 20 orang pisau macam mari. 20 lawan satu? 20 lawan satu pisau panjang, pendek semua mari. Saya tengok saya takut macam. Lepas itu saya buka mata dari katil. Lepas tu pergi ke hospital? Hospital lah. Oh, ini kena potong dengan tu, dengan gangster. Tak ada, dokter potong. Kenapa? Kencing manis. Ternyata kencing. Ternyata kencing manis. Astagfirullahaladzim. Minta maaf tanya, Uncle. Uncle tak ada sedih pun? Kaki tak ada tapak, tangan ada mulut dah. Betul. Boleh tanya orang. Bersyukur. Ulu. Apa, payment? Payment memang ada. Payment ada. Ulu lah, payment ada. Sekarang. Okey. Awal lagi. Ujung-ujungnya payment. Ada bom tu abang. Kami tak tahu. Mana satu mau potong? Merah kah? Awal. Saya merah. Apa? Biru. Biru merah. Dalam Dewan ada banyak orang pakai baju merah. Pirah. Nak potong apa ni? Macam tak jawab soalan je. Potong dua-dua lah. Potong dua-dua. Potong je lah, Kai. Mana-mana, Kai. Iya, tak ada. Masih Jal? Uncle. Terbangnya ternyata. Halo. Ternyata. Ama. Ibu nggak benda mana muruk. Apa pula order muruku tiba-tiba? Muruku. Sama bini minta muruku lah. Dah, okey. Sekarang ni nak bagi tahu dekat bos. Tamil ya? Kita nak keluar ni. Pintu keluar. Pintu keluar. Senang saja. Kanan, kiri, kanan. Uncle. Apa macam lain je bunyi lagu ni, Uncle? Saya orang India lah, bukan Melayu lah. Bukan. Yang betul-betul macam mana? Yang betul-betul. Ke kiri, ke kanan. Hati-hati bila di jalanan. Yang tu. Jauh kan dengan you punya, kan? Jauh. Bunyi dia tadi tu. Jauh. Tukarlah sekarang. Bukan tukar. Dia bukan tukar. Memang lagu dia macam tu. Dia fikir udah tukar. Lagu kah? Ya bang, tapi sudah settle lah. Bom sudah tak ada. Okey. Saya senang hati. Saya balik dulu. Saya punya girlfriend tunggu sana. Girlfriend? Asik. Bini, dulu girlfriend. Okey. Selamat. Abang. Apa dia? Nanti dulu. Jangan gerak dulu. Terima kasih banyak sebab sudi bersama kami di atas pentas. Saya sampai yang lu. Lu sampai yang saya sampai yang lu. Abang, boleh nangis sikit ke? Nangis sikit. Nangis mau lu lah. Nah, kan. Okey abang. Nangis. Fulus. Harus dibayar ya kalau nangis ya. Apa ni? Nangis lah. Wah. Slow sikit. Abang, sebenarnya kami ingin ucapkan terima kasih sebab mewarnai kehidupan kami masa kecil sampai sekarang. Legend ini cuy. Legend untuk rakyat Malaysia. Terima kasih abang. Cuma saya nggak tahu cuy. Salah satu-satunya di antara berjuta. Itu. Insan teristimewa. Kau kebanggaan. Ini dia ya. Apa namanya, legend-legend gitu ya, penghibur. Boys, Wan Daniel. Orangnya happy banget ya. Bukan lagu itu. Legenda. Satya, aduh, kenapa saya nggak tahu ya? Satya, terima kasih mewarnai dunia komedi tanah air kita. I'm a big fan of you, brother. Thank you, bang. Bukan untuk Satya, come on guys. Alright,
Bella, persilakan Bella. Assalamualaikum. Salam. Hai Roda. Hai. Okay. Sedihnya persembahan ni. Ya. Ini adalah round yang kedua. Dan of course kita akan meletakkan ekspektasi yang lebih tinggi untuk yang versi yang kedua. And korang memang buat yang memang best sangat-sangat. Persembahan yang cukup Dramatis banget sih ya. Menyentuh gitu ya. dengan kehadiran Uncle Satya. Thank you so much. It's just perfect to me. I love it. Semoga berjaya. Semoga menjadi juara. Kalau nak Roda jadi juara, ada start pada Bella, bagaimana Zizan? Roda, terima kasih kerana bawa legenda saya. Dari kecil saya tonton Pimai-Pimai Tantu. Thank you so much kerana mewarnai industri kita. This is for you. Dua star, bagaimana dengan panel? Wahai Malaysia, kalau tak ada Satya, tak adalah warna kaum dalam persembahan Betul lawak sih, di Malaysia. betul sih. Satya, Dia berciri khas terima kasih dari kerana mewakili bahasa Tamilnya rakyat ya. Malaysia dalam persembahan. Kita boleh sakit macam mana sekalipun sebagai orang seni, berada di atas pentas itu adalah ubat yang sebenar. Betul. Jadi fikirkan Gak ada untuk bawa sedih, banyak lagi tetap Satya happy. dan jangan Satya pun rasa bukan mahu berhenti. Satya mahu terus beraksi dan itulah ubat untuk Satya. Saya bagi ubat yang pertama lagi. 3-1 Roda dan Satya. Jika Roda juara, anda akan undian segera ke keempat.com. Saya berjumpa lawan superstar. Dan sekian saja QR Code tertera di kaca Oke, anda. cuy. Apa? Oke cuy, 2 persembahan ya. Roda, 2 persembahan dari Putih udah kita lihat cuy. Ini durasinya cukup panjang sih cuy ya. Dan ya untuk persembahan Roda, untuk yang persembahan pertama sih itu asli ya. Persembahan yang cukup berkelas sih menurut saya, dan memang itu cocok banget untuk final gitu cuy ya. Dan persembahan yang kedua bagi saya cuy ya. Mungkin kelakarnya itu kurang ya. Mungkin kelakarnya itu kurang cuy, tapi lebih ke menyentuh gitu cuy ya. Apalagi untuk rakyat Malaysia ya. Kehadiran legend tadi cuy. Ya walaupun ya mohon maaf banget ini jujur gitu cuy. Saya enggak, ya mungkin karena masih banyak lagi nih sebenarnya ya pelawak legend pelawak yang belum saya pelajari atau tengok atau dalami gitu cuy ya. Karakternya seperti apa. Jadi saya enggak gimana ya, sebagai orang Indonesia gitu cuy ya, mungkin itu yang gak terlalu dapat gitu cuy ya. Tapi saya paham gitu cuy. Persembahan yang kedua itu lebih mendominasikan tamu jemputannya gitu cuy ya. Apalagi seorang legend yang memang kita udah lihat tadi cuy ya, dia menggunakan bahasa, kebanyakan menggunakan logat Tamil gitu cuy ya, India. Dan walaupun kondisi kakinya seperti apa, tapi dia selalu ceria gitu cuy. Di atas panggung dia profesional banget melawak. Ya saya harus respect gitu cuy ya. Kita butuh menghargai legenda, dan kita juga harus memunculkan lagi gitu penerus-penerus gitu cuy ya, supaya hidup kita di dunia ini tuh nggak harus serius-serius terus cuy. Hidup kita sudah serius, kita butuh yang namanya hiburan, terutama lawak gitu cuy ya. Kita butuh banget yang namanya lawak gitu cuy. Jadi ya itu pendapat saya pribadi cuy ya. Dan saya tunggu pendapat korang seperti apa. Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah cuy. Oke? Dan mungkin itu aja cuy, saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next dan thank you next. Bye.